Rim Jepun untuk 4x4 guys. So guys, hari ni Wan Cina nak sambung lagi unboxing untuk rim Jepun. Okay, so kali ini untuk 4x4 dan juga saiz 20 inci. Okay, so kita buka kotak dulu, tengok rupa rim ni macam mana guys. So guys, inilah rupa rimnya, TE37 Ultra Large PCD. Okay, nama Large PCD kita boleh nampak memang untuk kereta 4x4 sebab PCD dia memang sangat-sangat besar. Okay, TE37 Ultra warna bronze ni memang sangat cantik. Ultra, kenapa dia panggil Ultra? Sebab Ultra dia ada satu lining dekat sini, nampak lagi sporty. Okay, memang dah discontinue untuk Ultra, untuk GTR lah, bukan untuk 4x4 lah. 4x4 ada banyak lagi. Okay, so dia punya berat nanti kita timbang, tapi kita cerita dulu pasal spek dia. 20 inci kali 9.5 offset 25. Untuk nak buat Thailand style ataupun off-road style, dua-dua memang semua boleh. Banyak kereta boleh pasang sebab PCD dia 6 kali 139.7. Okay, so design rim ini kita pun tak payah cakap banyak sebab memang korang dah tahu T37 rupa dia macam mana. 6 batang ni yang kosong boleh belanja caliper dengan disc yang besar. Okay, dan juga dia buat engraving dekat sini lah, Vogue Racing. So cuci-cuci tu dia tak tanggal lah. Okay, caliper korang nak tanya saiz besar macam mana dia boleh muat? Sangat besar sebab big caliper clearance dari official race dia sendiri cakap. So jom kita tengok berat ni berapa untuk 20 inci kepada korang. Okay guys, so kita boleh nampak berat untuk rim 20 inci baru 11.4 kilo untuk T37 Forge ni. Okay, so memang sangat ringan untuk 20 inci. 20 inci biasa kita nampak memang 10 lebih kilo, memang sangat berat. Okay, untuk ni korang jangan risau, dia ringan dan juga tahan. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Kita nak bagi review sikit 20 inci yang sampai kedai Wan Cina ni. Okay, memang sangat sesuai untuk kereta 4x4 dekat luar sana lah. Okay, so kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok.